Hari ni kita nak belajar buat almond coklat yang tak perlu bakar dan sangat senang nak buat. Hanya perlukan 2 bahan je. Mula-mula sekali, taburkan semua almond flakes ni ke atas loyang pembakar yang lebar supaya semua almond flakes ni akan masak dengan sekata. Bakar dalam oven pada suhu 130 darjah Celsius selama 25 minit. Biarkan almond flakes tu sejuk sepenuhnya di atas loyang. Sediakan periuk yang berisi air panas, kemudian kita letakkan mangkuk yang berisi coklat ke atas periuk. Kacau coklat ke dalam mangkuk tu sampai dia cair sepenuhnya. Bila coklat dah cair, masukkan almond flakes yang kita dah sejukkan tadi. Lepas tu kacau-kacau sampai semua almond flakes dan coklat dah sebati. Lepas tu scoop 1 sudu kecil almond coklat ni kat dalam paper cup. Kalau tak ada scoop, gunakan sudu kecil yang biasa tu pun boleh. Taburkan sikit gula manis ke atas almond coklat sebagai hiasan. Masukkan kejap kat dalam peti sejuk untuk keraskan coklat. Dah siap almond coklat. Almond coklat ni sangat senang nak buat. Lepas tu sedap sangat sebab ada banyak coklat. Korang wajib try buat resepi yang senang ni. Selamat mencuba!